Okey, tadi saya dah dipanggil oleh TPSA dan PO lah. Ada banyak komplain yang kita terima selepas saya tak ada 2 minggu. Saya tak tahu kenapa berlaku. Sedangkan daripada Januari sampai ke bulan Mac, kita dah buat yang terbaik. Tapi bila saya dan Zamri pergi kursus, dan saya sambung cuti sehingga 8 bulan, berbalik kepada asal. Saya tak tahu kenapa. Tapi apa yang difahamkan oleh TPSA dan pengarah, teguran-teguran tu adalah perkara yang kita telah baiki selama ni. Tapi berlaku balik sepanjang ketiadaan saya lah. Saya tak tahu kenapa. Mungkin tuan-tuan buat kerja bila saya ada, ataupun tuan-tuan tidak faham apa arahan, apa teguran, apa peringatan yang saya dan PO bagi dalam WhatsApp. Saya tak tahu kenapa. Tapi saya tak mahu siasat dan saya akan ubah strategi macam mana nak buat. Pada malam ni saya ambil masa 5 minit. Saya akan test seorang-seorang. Seorang jadi pelakon sebagai pelawat atau kontraktor. Seorang lagi jadi sebagai security. Kita tengok apa tindakan dia nak buat. Buatlah. Betul ke tak betul saya tak nak urai. Setiap orang kena buat. Bermula dengan No sebagai security, Bakar sebagai pelawat. Okey Bakar. Masuk dalam, mari sini. Ke guard room. Kita tengok. Apa tindakan No? Bakar ni mungkin nak jumpa cikgu lah. Cepat, tengok berapa masa. Nah, berlaku tak? Sepanjang saya tak ada. Berlaku tak? Aiman? Okey Aiman, kau jadi security pula. Ni Syukri jadi kontraktor, masuk. Kau bawa lori. Tak payah pergi jauh-jauh kat itu ya. Kau senyum je. Tak payah cakap. Kita tengok security bercakap. Buku tu ada ruangan IC, ada ruangan kenderaan, tapi tak lengkap. Kenapa tak lengkap? Sebab security tak check. Nombor IC tak ada. Kalau tak nak tulis, rimak dengan pen merah. Pelanggan tidak mahu tulis. Rimak lah tu. Ini kosong. Saya cek buku tak lengkap. Tak cukup. Pas tak cukup. Security tak tahan. Ambil balik pas.
Apa prosedur yang saya bagi tahu dalam grup? Apa yang saya bagi tahu dalam grup? Baca tak? Ha? Bukan IC. Ambil selain daripada IC. Supaya dia tak keluar terus. Dah banyak dah hilang. Ini dia kata perkara basic. Okey, Mio pula. Dengan Rasul. Okey, Rasul masuk terus. Daripada sini masuk terus. Tengok apa tindakan security. Cik nak kepala dulu. Bukan tak kepala dulu. Cik boleh pakai ni dulu. Tak tu cik pakai apa dulu? Oh, dia boleh. Mana makan dah? Okey. Okey dah. Habis. Okey, bakar komen. Yang Mio. Ha. Ha, cakap je nak. Okey, kesalahan dia. Macam mana kontraktor tu boleh masuk? Ada palang, ada pagar. Okey. Aiman. Ni yang no punya komen. Berlaku tak? Panjang saya tak ada berlaku tak? Kau buat macam tu? Tak buat? Okay, no komen. Siapa lagi yang buat ni? Syukri. Komen yang Syukri punya. Kalau cek orang tak ada? Nampak tak?
Lepas tu saya kata, perkara basic je pengarah tegur. TPSA tegur, pengarah basic macam ni lah. Tak tahan, tak tengok, tak tanya, palang terbuka, duduk kat belakang. Tu saya kata, apabila bertugas di pos 1, mesti berkeupayaan untuk buat. Macam mana nak buat? Tutup palang. Siapa nak masuk pun kena berhenti. Betul? Kalau buka, jadi ialah macam Rasul. Boleh masuk terus. Nak kejar kalau tinggal seorang. Nak kejar tak? Tak kejar lah. Mantap pergi lah kan. Nak pergi mana tunggu patah balik lah. Betul tak? Lepas tu saya kata, palang mesti tutup. Dan sentiasa berada di sini. Di pos depan ni. Bukan di belakang. Orang tak tegur benda-benda yang remeh-temeh. Orang tegur benda basic saja. Tapi belum basic pun kita tak boleh buat. Nampak sangat kita tak ada komitmen lah. Betul tak? Bukan saya tak bagilah peringatan dalam grup WhatsApp. Saya bagi ulang. Berlaku juga. Daripada markah 80 lebih, boleh maintain Januari sampai Mac, tak tahu berapa markah. PO tak tahu, saya pun tak tahu. Hasil daripada orang yang jaga pos 1 lah. Tak boleh kata apa dah, benda lepas lah. Tapi saya akan buat, setiap kali saya akan buat macam ni. Supaya saya boleh tengok siapa yang banyak kelemahan. Supaya saya boleh betulkan balik. Dapat? Bukan saya pandai, tapi saya ikut SOP. Baca SOP tu. Tahan, tulis buku apa nak tulis, ada. Tapi buku tu, kalau kau cek, tak komplit. Nama tak penuh, nombor IC tak ada. Pelik tak lengkap. Ada yang tak tulis. Waktu keluar tak ada. Nampak tak? Benda basic lah. Benda tu semua ada dalam SOP. Saya tampal, saya tampal. Saya print, saya bolang WhatsApp. Berlaku juga. Sebab apa? Sebab kita ambil mudah. Betul tak? Alah, tak ada apa pun. Ikut bulan ambil gaji. Tapi lepas pada ni tak ada lah. Saya akan bagi surat amaran secara personal. Bulan ni saya cakap je. Bulan 1 sampai bulan 3 saya cakap je. Saya bolang WhatsApp, saya tegur. Lepas pada ni tak ada lah. Akan dapat surat amaran. Tunggulah. Apa akan dapat daripada syarikat. Itu saya tak mau ambil tahu lah. Dia nak buang ke, dia nak postpone ke, dia nak hold ke, dia nak apa ke. Itu saya tak nak mau tahu. Itu bukan kerja saya. Faham? Faham tak? Saya harap benda ni tak berulang lagi. Dan benda ni ambil peringatan. Apa yang saya post dalam grup, baca, faham. Tak faham, tanya saya. Tanya saya. Jangan tak tanya. Ni tak tanya diam. Bila saya duduk, perhati, tengok buat kerja. Tu tak betul ni, tak betul. Takkan saya nak cakap. Kalau saya cakap, malu. Sebab ada budak sekolah, ada cikgu. Tapi saya perhati je lah tengok. Seorang duduk sini, seorang duduk kat pagar. Tapi saya letak dekat shell tu. Yang shell tu lah, yang angin tu kan. Tak. Orang pun tak kenal. Tahan lah. Tak kenal, tahan lah. Apa masalah kita security? Ingat sampai orang lepas dalam. Berlaku apa-apa. Saya pun tak tahan. Ingat cikgu. Saya ingat tukang masak. Mau main ingat. Saya ingat cleaner. Main ingat. 200 orang cikgu, 200 orang staff kita nak ingat. Memang tak ingat. Tahan lah. Puan nak biar Puan? Saya cikgu. Silakan masuk Puan. Tak apalah, tahan lah. Tak apa, tahan. Lepas tu saya kata, tunggu kat sini. Tak perasan, tahan. Minta maaf cikgu. Saya tahan cikgu. Cikgu ke? Tak apa, tahan lah. Lepas tu saya kata, kena duduk sini dan bertindak. Ini tak duduk. Tengok jam pukul 8 belah. Macam mana? Kan saya tak, saya perhati je, saya perhati tengok. Oh, macam ni buat kerja. Apa masuk? Semua orang masuk. Boleh? Boleh berjanji dengan saya? Ini lembut lagi ni, saya ni.
lembut lagi, saya keras, saya diam, saya tengok. Kan? PO pun lembut lagi. Kalau PO keras, dia buang. Saya kata tak apa, bagi saya tengok dulu. Bagi saya ajar dulu. Sebab dia orang tak faham. Saya tulis, dia orang tak faham, saya ajar lah. Tak apalah, saya ajar. Saya ajar, jadi kena buat macam ni, buat lakonan lah. Baru tengok. Tanya tak boleh, tanya soalan tak boleh, tanya apa tak boleh. Boleh? Ha? Jangan anggap benda ni mudah, ha? Anggap benda ni payah. Serius. Saya pukul 8 saya tunggu ni, saya tahan. Saya tengok kereta sebiji-sebiji. Saya tak puas hati je, saya tahan. Sama ada cikgu ke? Cikgu masuk. Kalau bukan cikgu, tulis buku. Saya bertahan. Saya nak pergi hantar anak tadika. Okey, puan masuk. Tak payah suruh tulis buku. Nak hantar anak keluar pun. Saya nak hantar barang lah, cik. Okey, 2 minit. Tengok 2 minit, keluar ke tak? Ini tak, bagi masuk. Tak tulis buku, tak tulis apa. Tengah jam tak keluar-keluar lagi, pergi mana? Tengah jam. Kan 2 minit. Kalau nak hantar barang, 2 minit je. Pergi hantar balik lah. Laju ke apa ke. Tak payahlah tulis. Masuk, hantar. Kalau masuk tak keluar-keluar tu, kena cek. Faham? SOP lah. Ikut SOP. Baca. Kalau tak faham, baca. Dalam tu pun ada. Boleh? Saya rasa itu saja untuk malam ni. Lain kali saya akan buat benda lain pula. Tapi saya akan tengok lah. Jangan anggap saya tak tengok. Saya tengok. Saya mari awal macam tu. Saya mari lambat macam tu. Saya kadang-kadang saya mari awal. Pukul 7 saya datang saja saya tengok. Oh, barulah duduk kat pagar. Pukul 7 tadi kenapa tak duduk kat pagar? Saya masuk lah. Seorang duduk pagar, seorang duduk ni. Macam saya kata berlakon. Kerja jangan berlakon. Kerja buat kerja lah. Saya kalau kerja malam, pukul 6 saya dah siap lah. Ready je. Sebalik subuh, saya terus mari. Sebab apa? Pekerja maintenance masuk. Pekerja dewan makan masuk. Pekerja kantin masuk. Saya tahu siapa masuk, siapa keluar. Dan saya boleh ingat. Dia masuk tulis buku ke tidak. Kena tanya lah. Kenapa tak tulis buku? Kena tanya. Kerja kita. Kalau orang marah, tulis. Okey, cikgu Sepul marah saya sebab tulis buku. Tak apalah, tulis dalam buku tu. Tak ada masalah. Boleh? Lepas pada ni saya tak nak tengok dah. Lepas semua masuk, tak tahan, tak kenal tahan. Cek, betul-betul. Kalau berlaku lagi, saya akan buat surat amaran. Bertulis lah. Kalau surat amaran bertulis, kau kumpul lah 3 line. Pandai-pandai lah. Pilihan lah. Masing-masing sama ada nak minta berhenti atau berhentikan. Itu aja. Boleh? Dapat? Dapat tak? No, ada soalan? Sama pos 2. Pos 2 bukan duduk kat meja tu 4 kali saya call-in pukul 10 sama, pukul 12 sama, pukul 6 sama. Saya perhati je tengok. Buat apa pun. Saya boleh. Sama juga pos 1. Seorang pergi clocking, seorang pos 2 mari. Tunggu sini. Tadi saya seorang-seorang 12.30. Siapa tegur saya seorang? Pos laju. Bang seorang ke? Patut 2 orang. Tak sampai-sampai. Pos laju tegur saya. Dia pun biasa tengok security 2 orang. Tapi hari ni seorang. Bang seorang ke? Saya nak kata apa? Takkan nak panggil kan? Saya dah bagi tahu lah. Tata cara bekerja di pos 1. Tata cara bekerja di pos 2. Saya bagi tahu lah. Semua saya bagi peringatan. Tak ada, saya kata tak ada apa saya tak bagi peringatan. Boleh? Okay, lepas pada ni buat apa yang saya tegur. Kalau tak buat, nasib lah. Tanggunglah masing-masing. Boleh?